Ramadan belum pun tiba, kita dah mula sibuk dengan persiapan raya. Ustaz Wadi Anwar. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pendakwah terkenal, Ustaz Wadi Anwar menegur segelintir umat Islam yang sudah mula sibuk dengan persiapan raya walaupun bulan Ramadan masih lagi belum tiba. Menerusi hantaran di threads beliau, Ustaz Wadi menzahirkan rasa sedih dengan situasi yang berlaku. Seolah-olah langsung tidak mengendahkan tetamu yang cukup mulia. Ramadan belum pun tiba, tapi kita dah mula sibuk dengan persiapan hari raya. Tidakkah kita berasa malu pada Ramadan, tetamu kita yang mulia? Tulisnya. Susulan daripada itu, beliau mengingatkan orang ramai agar persiapan raya yang dibuat tidak mengatasi ibadah yang sepatutnya dilakukan pada Ramadan nanti. Jangan sampai persiapan raya mengatasi persiapan ibadah. Ujarnya lagi. Menjengah ke ruangan komen, perkongsian tersebut telah menghadirkan pelbagai maklum balas apabila ada di antara mereka bersetuju dengan kenyataan yang dibuat pendakwah terkenal berkenaan. Walau bagaimanapun, ada juga yang memberi alasan persiapan raya dibuat lebih awal kerana mahu memberi tumpuan terhadap ibadah puasa pada Ramadan nanti.